Jiran Cina tampal notis depan pagar tak puas hati longkang bau busuk. Longkang busuk, longkang busuk. Longkang mana bau perfume cakap aku? Longkang mana yang bau perfume? Memang saluran longkang ni macam ni. Lepas tu dia nak kata Seorang lelaki meluahkan rasa tidak puas hati selepas jirannya yang berbangsa Cina meletakkan notis di pagar rumahnya mengadu longkang berbau busuk. Jirannya itu memberitahu longkang di belakang rumahnya berbau busuk disebabkan lelaki itu berniaga dan kerap memasak di rumah. Namun lelaki itu menafikan longkang berbau busuk berpunca darinya kerana sudah tidak berniaga dan memasak selama 2 minggu. Dia juga mengadu jirannya itu menanam pokok terlalu banyak sehingga menghalang jalan dan menyebabkan pembiakan nyamuk. korang tengok, biadab tak biadab? Siap lekat dekat pagar je. Hari tu dia pernah tegur. Lepas tu dia tanya berapa lama lagi aku nak stay kat rumah ni. Asal aku bayar sewa pakai duit kau apa? Oh, serius sakit hati tu. Dia ingat aku pengotor sangat kot. Tu, aku pun tahu jaga kebersihan. Banyak komplain kat aku, longkang busuk, longkang busuk. Longkang mana bau perfume cakap aku? Longkang mana yang bau perfume? Memang saluran longkang ni macam ni. Lepas tu dia nak kata busuk sebab aku berniaga. Ada masak-masak. Kita orang pun perlu tahulah nak jaga kebersihan. Yang kalau korang nak report majalah, report dah. Tu, korang tanam pokok belakang ni, motor je boleh lalu. Ini kalau rumah janjian terbakar ke apa ke ni, bomba nak masuk pun tak boleh. Sakit hati tu, memang biadab lah lekat-lekat notis kat pagar rumah orang ni. Biadab, serius biadab. Dia kau tengok, depan rumah dia conquer weh. Tu, ni bahagian depan rumah dia. Ni bahagian depan rumah dia. Kau tengok, jadi kebun. Aku cabut. Sekejap lah. Ya Allah, korang tengok dia dekat. Aku kan nak biar mereput je kat sini, tapi dah ramai yang komen kat aku, so tampal balik kat rumah dia. Sebab dah tanya jiran-jiran, sampai aunty sebelah ni pun cakap bukan dia, tapi jiran sebelah dia tu kan. Okey, sekejap, nanti aku sambung balik, aku buat macam mana. So aku tulis macam ni, pokok belakang dan hadapan terlalu banyak, nyamuk pun banyak, sila ambil tindakan, thank you. Longkang belakang okey, sudah tak masak 2 minggu. Sebab memang aku dah tak berniaga dekat 2 minggu kot, bini aku tak masak. Jadi benda yang dia bisingkan lagi aku tak tahu. Sekarang aku pergi tampal kat rumah dia pula. Kita macam ni lah hidup jiran. Kau bagi aku balas. So aku tampal macam ni. Okey Allah. Okey. Dah aku bagi. Okey.